Memang kalau ikutkan kita dari segi punya training kita sepatutnya kita jadi peguam lah. Betul. Lepas tu Practice ketika di universiti pula saya kebetulan memang saya aktif debate dengan pidato. Jadi patut nama ada debat. Tak, belum tu lagi. Belum. Itu sebab dia. Saya memang kalau ikut debat diraja tu saya dapat top rank best speaker Malaysia tahun 2000, 2001, 2002. Jadi itu sebabnya bila kadang ada orang komen dekat media sosial kan, cakap seseorang boleh lah cuba lawan aku tengok. Dia tak tahu ranking aku berapa. Jangan main-main. Debat diraja, babe. Jadi lepas tu saya cuma saya kelainan juga yang saya buat dalam debate ni tempat dan pidato ni. Saya bila saya dah menang pidato sampailah saya pergi pidato kebangsaan, termasuklah saya johan pidato Perdana Islam Hadari. Okey. Saya berpidato depan Pak Lah. Yelah zaman Pak Lah tu kan, Islah Hadari tu. Tu yang bila Pak Lah meninggal dunia baru-baru ni, saya tu share gambar dia, bagi hadiah kat saya. Jadi minat untuk berpidato, untuk Debat. bercakap di depan orang ramai ni Ustaz, timbulnya bila? Di universiti. Waktu saya di semester Di Lendu? 3 semester 4 di Lendu. Okey. Roommate saya nama dia Cik Khairul Azhan bin Cik Ahmad. Sekarang ni dia merupakan pembantu takbir, pegawai takbir di pegawai takbir di Masjid Daerah Tanah Merah. Dia sebilik dengan saya, roommate saya. Tanah Merah Kelantan? Kelantan. Jadi Tok Guru saya orang Kelantan. Oh, saya kita. Dia ngajar saya bukan mengajar macam mana tau.